Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah rawatan yang saya baru buat lah dalam minggu lepas, yang mana saya bukan nak kongsikan perkara yang berlaku semasa saya pagar tempat tu, tapi apakah yang menyebabkan mereka panggil saya untuk merawat tempat tersebut. Tempat dia sebuah kedai lah, kedai yang agak besar, 3 tingkat yang berada di Kota Masai. Kedai apa saya tak boleh kongsikan lah. Cuma apa yang berlaku di kedai tersebut adalah perkara yang pertama, terdapat gangguan yang di mana barang-barang di dalam kedai itu tercampak dengan sendiri, tanpa ada sebab-sebab yang memungkinkan benda itu berlaku. Yang kedua, pelanggan-pelanggan yang berada di toko tersebut, toko tu bahasa Indonesia pula, di kedai tersebut, sering terlihat jelmaan seseorang yang memakai jubah hitam, yang berkeliling di kawasan kedai tersebut di waktu-waktu yang mana sepatutnya kedai itu tiada orang. Selalunya nampak ni pelanggan-pelanggan waktu lahlas orang dah nak balik, dah pukul 10 lebih, nak pukul 9 lebih, macam tu. Dan bila dilihat semula, orang itu hilang pada tempat dia masuk pada rak yang disebutkan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, pekerja-pekerjanya pun nampak kelibat yang sama. Dan kelibat yang berpakai jubah tu bukan lelaki saja, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan pakai jubah. Dah saya bagi clue lah. Jubah yang mereka pakai ni adalah jubah seperti yang kita lihat dalam filem Nun, ataupun dalam filem Conjuring 2 atau 3 ada. Ada watak tersebut yang sangat menyeramkan lah. Yang dia pakai jubah, siap bertudung tu, jemaah tersebut. Sebab dikatakan tempat tersebut dulu adalah satu tempat ibadat suatu agama. Tapi saya tak boleh kongsikan lah agama apa. Dan kelibatnya menyerupai makhluk tersebut sering terlihat di dalam kedai tersebut. Selain tu juga ada yang satu yang menyeramkan yang berlaku. Benda tersebut pernah dilihat oleh pekerja perempuan lah, yang mana benda tu merangkak dalam jubah, tapi merangkak mengejar salah seorang pekerja perempuan di dalam premis tersebut. Bayangkan, waktu malam kerja tinggal 3-4 orang dalam satu kedai. Dan kedai dia 2 tingkat tau. Jadi yang dikejar ni kat tangga. Masa perempuan nak naik tangga, benda turun tangga, mengejar dia dalam keadaan turun tangga tu, dalam keadaan dia merangkak. Benda tu yang merangkak. Bayangkan, seram kan? Saya dengar pun seram cerita tu. Dan semasa saya pagar kedai tersebut, gelombangnya sangat-sangat kuat. Gelombangnya sangat-sangat kuat yang dan agak agresif, yang mana saya pun hampir-hampir nak termuntah juga waktu tu. Saya tak tahu benda tu benda yang macam mana, tapi gelombangnya amat kuat. Dia punya gelombang tempat jin ni, dia ada gelombang yang kita boleh rasa lah bila kita baca-baca ayat Quran, ataupun kita baca-bacakan ayat-ayat yang panas kepada kaum jin ni, kita boleh rasakan gelombang yang agak berlawanan dengan gelombang ayat yang kita baca. Jadi gelombang yang berada di kedai tersebut, gelombang yang amat kuat. Boleh dikatakan gelombang yang paling kuat saya pernah jumpa sepanjang saya merawat. Saya pun terkejut juga, sebab kadang-kadang selalunya gelombang yang kuat ni selalunya bila kita merawat kesaka saja akan kita jumpa gelombang sekuat tu. Tapi pagar rumah jarang berlaku macam tu. Tapi gelombang kali ini sangat-sangat kuat. Boleh katakan yang paling kuat yang saya pernah jumpa. Saya tak tahulah jin tersebut atau syaitan tersebut adalah spesies yang macam mana, tapi gelombangnya sangat kuat. Jadi itu sahaja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.